Hey, what up guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So malam ni night ride dengan CBR 650R E-Clutch. Banyak R lah. So depan ada MT, belakang ada X-Max je, potong je. Cakap sikit je. Hello. Motor baru, helmet baru, kado lagi. Tapi mic kau kena depan sikit lah aku rasa. Baik tu. Mic kau dekat tepi, so dia macam bunyi angin sikit. Kita Sebab semalam masa ride pun orang tu tak apa, member tak dengar juga suara. sebab mic kau ke tepi sangat. Nanti nak kena adjust balik lah. Malam main pasang macam tu je. Ada dua Yamaha, malam ni ada dua Honda. Jadi kita jumpa Faris. Faris bawa Honda lah. Faris bawa model yang sama tapi naked, CB650R. Harap berarti okey malam ni. Wah, tak nampak macam Alam okey pun. Santai tu bawa motor ni. Lagi santai dia scooter kau tu je. Dia tak break clutch Tak payah lah. Untuk gear. Tapi orang cakap kalau dah manual macam ni, nanti dia balik tu, dia naik balik. Okey, faham. Tak payah kan lah. Dia ada balik 2 second je. So MT jadi kita punya guide lah malam ni. Ada je belakang. Ada kan? Mana kau? Ada. Kita menuju ke Shell Bangsa lah. Jumpa Farid dah sana. Bakal cucuk Harley tu. Ada handbag mau main. Laju sangat bakal tu. Layan sangat tu. Wah, tadi dia kata dia nak bawa slow. Wah, macam film gelap tu. Dah jauh tu member tu. Ada sedikit pun. Dia tak tahu aku bawa X-Max standard. Belum naik 300cc lah. Isi, boleh lah. Boleh follow lah. Buat jadi 400cc lah je. Oi, 400 mahal tu. Sekali buat lah. Satu kali buat. Member mic ada. Gaduh tak ada. Gaduh tak ada. Sangat ada mic je. Kan? Dia macam wayang lah. Laju sangat lah bakal. Relax lah weh. Oi. Kau belakang kan? Kau ada kenapa? Jauh lah tu. Ini geng-geng TV Racer ni, Hikari Riders. Temperature. Kiri. Laluan. Kiri. Temperature bagi laluan. Kiri. Nampak aku tak? Lepas aku. Kau dah terlepas? Kalau tidak memang aku berhenti. Sekejap. Aku kejar ni. Saja. Ya betul. Aduh. Kiri. Kau kiri. Shell Bangsa. Dia dah terlajak. Raja terlajak. Connection lost. Member yang terlajak. Ha?
Aku cakap dia pergi Shell lah. Aku suruh dia pergi Shell Bangsa. Dia tak sempat masuk kiri. Try bawa CBR E-Class ni dalam kawasan jam macam ni. Tapi okey je bila kau tarik clutch, dia dalam berapa saat dia, betul lah. Sebab aku macam tak biasa sangat kan. Mana main baru hilang, laju sangat dia ni. Aku rasa aku pun dah silap jalan ni. Aku kena wait lah. Shell Bangsa. Hello. Hello. Kau search Shell Bangsa. Kau dah sampai? Belum. Shell Bangsa Ni pun aku pun dah hilang dengan Fakar. Laju sangat tu dia. Bengong lah dia. Kau tahu dah ni dekat ada Roblox ni, tapi aku lepas je lah. Tu Faris. Tu Faris ya. Sekejap aku call dia. Hello. Hello. Aku baru nampak kau lalu. Kau gimana? Aku kat Shell ya? Mana Shell kau baru lalu je tepi ni tadi? Depan ni ada Shell lah. Depan ni kan? Yang ada keman ni ada Shell lah sini. Pakar dah ada kat situ. Ada Roblox kan tadi kau lalu Ada Roblox Ni Raja dah. Tadi dekat Federal dia dah terlajak. Kat Waze lah ni, Waze Shell Bangsa. Pakar dia tak lepas Roblox, ada pusing belakang lah. Tahu dia tadi dia tunjuk jalan. Sebab aku tak ada Waze kan. Lagi dia dah hilang lah. Ni dia. Ni ada dia. Dah. Aku kat Shell ni. Okay. Pakar pun baru lalu. Tak tahu ada kena saman ke tak. Alright. Alright. Ya dia. Kena. Dia check je lah. Dia check lah. Weh, ni macam dekat Pertamina mas. Ni macam dekat Pertamina. Jangan, Petronas nak masuk sana lah. Macam bahaya tu sini. Tak boleh tongkat tu sini. Ya tu, aku masih sini sikit. Dapat boleh tu. Aku minat ni. So nak tukar. Faris bawa CBR, aku bawa CB. Aku memang minat ni lah. Ni memang kita pakai naked kan. Sama dengan MP. Cuma dulu aku teringin nak pakai CB 650R tu. Tapi queue lama sangat. So aku beli MP09 ni. So dah 4 tahun lah. So kita try yang ni. Yang ada model E-Class. So let's go. Sekali lah. Hello. Tapi suara dia akan jelas sikit. Video ni kita akan cuba bertukar pendapat lah. Rasa macam kosong tu. Tak ada windshield. Kau akan rasa. Tapi kau rasa padat tak motor tu? Kau rasa padat tak? Rasa ni lah dia punya ni kan. Ni
Kalau kau tengok cockpit dia macam model Itali tu. Hai, kau punya clutch belum apa-apa dah. Dia dah kosong lah. Kalau macam aku punya, dia keras lagi. Tak, ni aku tak tarik. Boleh lah. Hai, Maybe sebab position badan kau. awal-awal tu dia keras lagi. Ya, ni ada lagi. Ya, kau ada free play lagi. Tu habis kan? Kau tarik. Habis terus. Wah, ini kosong terus ni Mas. Wih, ini lagi lembut. Kau setting lembut terus kan? Tak. Bahaya tu ni. Ini kalau orang main-main pulas-pulas kan. Itu lah tu. Kan, aku duk fikir tu je. Menunda. Kalau skuter tarik brake lah belah kiri ni. Jom, jalan lah. Jom. Wah. Ui, ini toki. Ini toki. Oh, ini toki. Lembang toki. Jangan laju sangat. Oi. Mentang-mentang bawa CBR. Tunggu merembat tu. Ui, kereta ni. Ui, lain lah. Bila kita bawa menegak ni. Kau gini asal berhenti? Helmet. Oh, helmet tak ikat. Ini lebih santai. Betul, ini bapak menunduk tu. Macam mana nak bawa tu hari-hari? Tak. Sebenarnya dia tak agresif sangat untuk sport bike. CBR tu 50 RR tu lagi penat lah. Suspension Showa dia best tu sebab dia pakai yang besar punya kan. FFBT. Jadi kita nak mana? Kita nak kiri, kita nak kanan? Pilihan di tangan anda. Kanan tu? Kiri? Kanan. Kiri dah aku buat dah. Weh, bapak semua gila dia punya STN ni. Dia punya apa? Dia punya STN gear dia lembut betul. Yang ni rasa sikit lah. Ke kau? Yang tu kau Sekejap. Yang tu tetap soft lah. Wah, lawa lah. Ni apa nama bangunan ni? PNB. Menara PNB. Okey aja. Okey aja. Ride mahal aja. Ride mahal malam ni. Aduh. Memang aku kenapa kena. lah orang tu tak letak dia punya tu? Tak letak dia punya apa tu nama dia. Aduh. Itu style baru. Dia style transparent. Number plate style transparent. Boleh saya tengok kan? Ni makanan. Ini makanan. Kan? Member pakai arai pula. Makanan lah. Tu lah tu. Member pakai arai tak boleh ni. Budak ni boleh pau ni. Dia tengok arai je boleh lah sama kan. Boleh lah, try lah satu dua tengok. Aku dah cakap dah, ni motor baru angkat bang. Kena nak bagi can. Dia nak bagi can. Muka dah baik lah polis tu. Tapi tak bagi can. Tak bagi, tak boleh lah. Baju kau jahat je. Baju jahat tu, Bro Street tu. Baju jahat. Dia kata ni orang, dia kata ni orang Malaysia ni pakai arai. Ni apa? Bro Street. Wih, ni tukar ni. Rantai ni. Bikin. Kanan. Wih, jap. Lepas tak? Alamak. Kanan. Lepas tak? Lepas. Awak ni pergi Dataran Merdeka, malah aku. Sekejap aku rasa dekat lah side mirror ni bila dia bawa yang CB ni. Don't touch my CB tapi lawa tu. Lampu baru dia sebenarnya. Dia punya ni LED dia lawa. Kalau sebelum ni kan macam lampu panjang kan. Kiri kanan. Nak masuk Dataran tak? Masuk lah. Tapi jam lah. Boleh lah. Kena lalu depan. Kita lalu Gini ni. Kita dah round sampai kita cerita pasal motor ni. Baru betul pakai ikhlas. Ambil kau. Yang ni boleh kepak tak? Alah, tak payahlah kepak dia susah ni. Dia tak ada macam tu. Boleh kepak, boleh. Tapi dia keras lah. Dia macam tak ada sistematik. Dia tak ada lock yang tekak tadi. Aduh, side mirror ni problem lah. Aduh, macam salah beli motor. Macam biasa tak ada side mirror, lepas je. Awak bawa skuter kena ada. Wih, tak tarik kelas je. Jakun. Come on guys, this is ikhlas. Saya ikhlas pun bawa ikhlas. Tapi badan aku dah terasa tu belakang aku ni. Weh je. Motor baru je. Motor dah. Buat dah. Ni kalau dah buat tak apa. Jadi lagi kena saman. Boleh je.
Berapa je? Berapa? 17. 17? Ambil BY. cash lah? Cash. Tak boleh je. 19 lah. Dah jalan. Ui, tak ada kelas bai. Wey. Aku macam bawa Honda Dash tu Tak tau. boleh. Honda Dash. Masih baik Honda Dash atas sikit lah daripada Hyundai. Mana ni? Kanan. Signal lah. Walaupun dia tak ada auto self Sorry. I'm sorry. Auto self cancelling tu hanya ada dekat Hornet Hornet ada. Transak pun tak ada. Lupa lah. Back to back man, Honda. Aduh. Aku lah. Sampai seat height pun salah. Transak aku cakap 830mm padahal 850. 805 lah. 850 gila. Ni mana boleh ni ke kanan. Kurang ni. Lama dia termasuk sini. Tapi kau punya aku rasa macam dia powerful sikit lah. Daripada tu aku rasa macam dia lemah sangat lah. Kau ada rasa lemah tak? Kau ada rasa macam dia tak pergi sangat? Dia aku rasa ni low end top. Low end dia sedap yang motor CB ni. Yang CBR kau kena pulas lebih sikit minyak dia. Tak ada, aku rasa macam ni lagi aku buka dia pergi ni, aku rasa macam dia kena lebih sikit tau. Dia macam kena force. Ya, sebab patut dapat ni dulu baru dapat. Tapi tak apa, kita dah switch kan. Aku memang minat nak usah motor ni. Jauh. Mana? Tak ngau. Ya gila. Ya bodoh. Ni ada flash tu ni. Ada flash? Ada flash. Ada flash. Boleh end tak ni flash? Oi. Seronok main dengan motor ni macam lah. Dia punya handlebar dia kecil, jadi senang gila kena macam lah. Itu kawasan lebar sikit kan? Yes, ni lebar. Tapi dia handlebar narrow. Side mirror dia campang. Tak boleh apa lah motor sport lah. Tapi jam pula. Raja okey ke tu? Aduh. Raja dah pakai skuter je, kamu Raja. Alah jam. Aduh. Pakai skuter boleh rakam. Betul lah. Kita pun boleh rakam lah. Ikhlas kot. Kita lah boleh rakam. Aman lah. Motor ni, dia bila ada ikhlas, dia memang perfect lah dia punya gabungan dia. Dia macam ikhlas lah. Dia macam yang dia memberi keikhlasan membawa ikhlas. Mantap tu motor ni, serius. Kiri lah? Mantap terus. Terus. Kanan je. Dia okey. Seronok lah. Dia apa? Pakar follow Faris. Akbar, senangnya nak bercelah dengan motor ni, Arabi. Nanti ada orang cakap, apalah beli motor besar-besar pakai ikhlas. Boleh pakai manual. Ini saya pakai manual. Ini saya pakai manual. Tapi kalau rasa nak santai, lepas kelas tu. Santai gila dia motor ni, sumpah. Bila kau bawa jalan KL je, dia rasa macam ngam terus. Tapi dia okey lah kalau compare dengan Yamaha punya, langsung tak ada. Dah tak ada dah clutch lever. Yamaha tak jadi apa. Ini smart tu, motor kan lagi best lah. Apa lagi kan tempat. Sedap lah, CBR mah. Tapi harga beza 2,000. Ni ke mana ni? 4749 2,000. Kiri, ni tak boleh kanan je. Ini betul-betul tonggek ni man. Ini jantan. Kau jantan pun boleh ke belah puasa ni? Tepuk Silveris. Ini jantan bodoh. Kasih tepuk. Aduh, ya Allah. Makar, jalan makar. Ada baik dia. Boleh lah, member ajak lepak makan McD. Ni shawarma. Shawarma, apa nama dia? Apa nama dia tu? Weh, ni tak payah masuk lah. Tak payah masuk lah kiri ni. Tak payah. Kanan. Tak payah masuk lah. Kanan. Ikhlas bro. Dia walaupun ikhlas, tapi yang itu jangan tolong lah. Itu itu dah bodoh tu kalau masuk, jadi bodoh tu. Raja mesti sangkut ni kalau masuk. Jangan bodoh. Jangan bodoh, bahaya bodoh. Aku dia kia bodoh, jangan tu.
Aku degi tu. Jangan tu. Kalau tarik Motor kat depan aku kat sini lagi. dia dah boleh ni Ya, buat dia. coating, spray coating silikon. Tak, memang Kau dah ambil ada lah motor. 14 Mac ni aku hantar. Oh dah hantar. Member. Raja. Warna merah agak je. Dah. Tak, warna putih. Apa? Putih chameleon. Lepas ni ada pilihan lah. Jangan laki aja macam tadi tau. Cepat. Tadi aku ingat, ya Allah, aku kata ni betul payung ni. Tadi tengok jantan. Yang tu panas tak enjin dia? Tak. Panas tak? Raja enjin dia bawa bontot pun nak rasa. Ya dia ada bonet tu. Oi, tapi ni kontrol sedap tu. Kau nak kiri kanan. Video aku tak nak review motor Y. Aku tak nak. Aku tak nak review motor Y. Bye. Aku tak nak review motor Y. Resis tu. Ni boleh review Vario. Enjin. Hijau. Panas tak enjin? Tak panas. Rasa sikit lah. Naik lah. Tak. Orang nak tahu kehebatan Iklat. apa ikhlas. Ni lah dia. Dia punya best dia. Lampu terang tu. Apa Kita rem tu? pasal- MT-09 tu TRX. TRX ball sebelah ni. Kita nak naik SPE kena bising tu. Tak payah naik SPE. Yalah. Kita. Ya. Kau boleh sambil Ya, CBR ni lagi enjoy daripada CPU. Kalau aku lah. Kalau kau ni, Kalau aku mesti naked. kau racing tu. Jangan terlampau racing tu dengan segmen tu. Aku segmen aku naked tu. Tu Fakar dia buat auto cruise kau tahu motor aku. Dia tahu mentah-mentah Kasihan throttle Fakar. aku rosak. Dia buat auto cruise je. Asal throttle rosak ni? Bukan rosak, throttle hari tu tukar. Dia yang housing dia tu macam ada sangkut sikit. Oh. Aduh tak ada bunyi nak rem. Oi, tu punya apa? Tu tak tahu bunyi apa. Tu tak tahu bunyi apa. Itu musik apa bunyi mesin jahit baju raya tu. Okey lah daripada tak ada bunyi. Okey lah. Itu bunyi macam kau letak beras dalam besi ni tu kau goyang je. Bunyi jauh betul. Jauh betul. Dah lama tak keluar hai. Lama tak keluar malam. Betul. Macam mana guys, kualiti video Insta Astro tu mantap lah. Mantap lah. Komen sikit. Tolong komen sikit kat bawah. Yang tu kau rasa dia sebuang. Kau punya aku buka pergi tu. Yang walaupun gelandang. Betul? Ni ada rasa lemau kau kena drop gear. Kan, kau ada rasa lemah kan. Kau ada rasa macam aku kena buka lagi lebih. Dia puasa lah, belum puasa dia lemau sikit lah. Impact lah. Motor pun puasa payah tu macam ni. Dia mapping dia lain sikit. Tapi kalau nak top speed, yang motor ni boleh dapat. Motor CBR ni. Ni kau try berapa? Aku try dapat 106 tu. Aku tenang. Yang tu boleh 200. Ni kau tengok ni. Kau tengok ada auto cruise MT-09 di 2.25 before. Happy. La ilaha illallah. Dia sibuk dah rakam. Betul-betul lah pelancar dia ni. Dia spot. Dia tengah scooter mode. Pelancar tu. Jaga kita. Laju. Bagi dia jalan. Bagi dia KL. Aku rasa motor ni lagi enjoy lah. Daripada position aku macam lebih prefer dia je. Mungkin dia ada sedikit content touring lah dekat dia ni. Dia macam Dia kan sport touring. dia macam lebih santai. Kau lebih relax. Kaki kau lebih relax. Tangan kau lebih relax. Tapi paling relax tu online tu. Online tu boleh relax. Paling relax kau. Kan. Dengan tak ada gaduh, mic ada, gaduh tak ada. Kau tengok tu, muka dia, aduh. Hari tu bawa NX 500 dia paling tegak.
Dekat betul tu. Kan? Ui, bro. Kereta kat sini memang tu tengok tu. Oi, dia memang masuk terus. Nak rem bunyi beras kan, bunyi beras. Cing cing cing. Roblox lagi. Alamak. Ha? Roblox lagi. Woi, Takpe, kali ni aku tunjuk dah kena saman dah, Tak, kau selit saman tu dekat windshield. Dah kena saman dah tuan. Saya nak balik ni tuan. Dia kata, tak apa, bagi saya lagi satu. Jangan sampai Tolonglah, bagilah saya keluar kita saman, tolonglah. Jangan sampai aku panggil UTK Nabil. Atas. UTK Nabil Aku panggil UTK Nabil ni dah. Bukan saman saya balik dia tolonglah. Saya keluarkan satu lagi saman, tolonglah. Tapi saya kena ambil nombor plate, saya ambil lain plate tak, tolonglah. Jimmy, kau dari ATP ni kamu tu ni. Weh, sedap motor tu. Sedap. Daripada yang itu aku tak kita buat apa-apa sendiri. Tapi besok rasa macam Dia tayar depan lagi soft depan, tak tahu asal. Tayar belakang macam ha? Rangkut, dia ada rangkut. Aduh. Tukar soft bang, kena tukar soft. Tu medium tu. Atas jalan tak boleh main setting. Kita layan angin ni, main angin. Tapi aku lagi suka power CP ni. Ni ngam dah aku dari dia. Ngam. Helmet aku dia tak apa ngam. Tapi kan kalau pakai motor ni, kalau kau nak buat modification apa semua mesti leceh lah. Sebab kau akan lari tau dia punya setting apa semua ni. Sebab dia pakai ikhlas kan. Ya. Ini orang apa mapping balik. Tak tidak. Mana ni? Korang ada je belakang? Ada. Alamak, ajak kona lah. Saya tak lah ini motor. Buat lah ini motor. Tak, memang dah sedap lah. CB dah sedap lah. Aku lebih prefer ni daripada CB. Kenyataan official dia. Kau tak nak arah Faris select. Faris sekarang bukan touring lah. Dia dah kena tukar ZH2. Ni siapa Mike ada angin ni. Betul pula full throttle tu punya angin tu. Dia punya bunyi dia buat beli tu macam ini. Ni bunyi motor kan. Kan dia sini ada surprise lagi. Tak ada dah. Dia punya chemical ni. Tak ada dah. Aduh, bulan puasa pun buat Roblox. Sabarlah je, jangan marah-marah je. Sabarlah. Dugaan. Dia perasmian ni motor baru. Kena cok satu kali. Kena cok. Cik, turun gear tak payah main kelas. Macam bawa A5. Tangan kiri ni simpan tu. Simpan dalam poket. Tinggal kat rumah. Tangan kiri ni. Itu lain macam dia ada je. Weh, dia BJ Mat. Dia dia BJ tu. Tak apalah, yang itu PDRM, yang ini LPG pula. Boleh lah saya tukar satu lagi. ADK jas semua kena. Kiri bawah. Kiri. Tempat dapur bro. Makan kot aku benda ni. Aku dah dating balik apa lagi benda ni. Tak ada. Macam ni kata tu. Tak, kau dah biasa kiri ni. Weh, kau depa tangan tu kena kepala abang tu. Terkejut je. Cakap apa lah berada di depa lah ni. Main Titanic lah kan. Masa ni asal tak auto. Tu aku pelik orang kata. Kau jangan tarik kelas je. Tak, aku tak tarik. Tadi aku tarik. Lepas tu aku lepas, dia tak keluar. Yang tu cepat tau. Kalau kau tengah jalan, kau tarik, kau lepas balik, dia engage. Oh, dia punya auto tu naik balik lah. Tak, aku macam tak faham. Jom. Genting. Dia tu
basic. Asyuk. Dia aku lebih suka cara respon motor, cara aku lebih kena dengan CBR lah. Kau dah lama bawa motor touring tu. Dia kena tukar-tukar tu. Dia kena tambah satu tu. Aku dah cakap dah dengan Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kata tengok macam mana ni. Raja tak payahlah pasrah sangat je bawa motor tu. Dah kena dah pun. Baju dah racing division. Dia ni nak buat main tau. nak buat auto cruise lagi. Throttle kena sangkut ke? Kena tukar tu, domino. Itu grip. Tadi kena. Fast throttle. Oh wow. Ni pakai ni je lah. Pakai E-Class ni, Honda ni masuk kat Yamaha. Mantap dong, kau memang bijak. Dia jadi Y-Class. Y-Class. Dia macam YRI. Ya, aku tak suka masuk area sini. Traffic light lah. Kau boleh buang tak satu dua pada sini traffic light? Boleh. Tunggu aku jadi YB. Tunggu aku jadi YB Gombak dulu. Kau buat flyover tu. Aku nanti kat rumah aku daripada Greenwood tu terus masuk rumah aku Greenwood terus parking. Kau buat tol Pong Mangau. Paris Expressway. Wow. Betul nampak sangat bila Selective Expressway. Asal dia punya angin tu. Kau lah, siapa lagi? Kau lah. Ya. Aku pakai pulpen. Ambil buang je lah kelas ni, tak pakai pun. Kelas ni buat hiasan ni. Tapi ni kelas ni memang sangat berfungsi lah. Tadi kita dah test dekat jalan highway ada dalam bandar memang berfungsi baik lah. Dia macam kalau ikutkan motor dulu-dulu SS berapa lah? Itu SS ya, benar. Weh, merah. Weh. Oh, betul. Dia dah tahu timing, Dia ni orang setapak lah. Tapi motor ni macam mana kita nak wheelie? Kau kena off lah dekat sistem. Takut tu nak main-main. Kau jangan nanti dia ikhlaskan kau masuk dalam hospital terus. Dia masuk emergency. Ikhlaskan kau terus. Tu emergency ni. Tapi ni bahaya tu kalau rap dengan budak-budak main-main throttle memang. Dia macam video yang tu Arman tu, Mak Saleh tu. Gebang tu motor dia. Ya, gear 1. Macam aku bulan tu tak banyak pun tu. Dah sikit je. Kisah Mahesa terbang lah. Urut belakang abang sepenat ni. Tengok ni traffic light lagi. Okey bang, nanti banyak bang ni tu bang. Nanti depan ni kanan tau, nanti kat depan ada jantas tu. Kau sini bukan sini, depan ada jantas. Weh, kau tepi aku lah. Oh sorry lah. Belakang aku apa? Saya Singapura Kiri. Weh, kanan ni orang nak masuk saya. Ya. Aku suka dua bentuk ni. Macam pistol tu. Aku kan? Weh. Aku try tembak blower tau. Rasa sikit angin bawah ni. Oh. Dia tangkap Kau lah. lepas pun je rem. Jangan boleh. aja. Ejek Bahaya lah kita tu kalau kau masuk gear pong terus. Ada kelas lah, ada kelas. Bukan macam kau tadi. Tak, kita ada kelas juga tau. Kita ada kelas tau. Tapi raja dia ride mahal lah. Rem mahal tu, ambil 300. 300 lah. Apalah, motor ni enjoy lah bang. I love this bike lah. Aku kalau beli, aku beli CBR ni lah. Weh. Apa hal Jal? Alamak. Aduh, baru kau tidak. Alamak. Bila tiba hari raya. Raya kat Dia situ. raya. Kiri. Dia raya dia nak buat cerita sedih pula. Kami Alah, ada yang kena langgar. Raya berjaya. Aduh. Bodoh lah nyanyi. Bodoh lagu tu bodoh. Aduh. Jangan rem. Macam
Dia nak rem. Raja bawa skuter. Tapi CVR ni aku dapat rasa dia punya Nah, ni tak ada. Ni memang macam Itu tak ada kan? macam gear free gear. Jangan lupa subscribe Faris Nuri. Ramai je. Boleh. Sahur. Kita sama-sama mesakar rapat. Adik tu Kiri kan? Kau bagi tahulah. Alamak, tutup. Tutup ke? Tak Payah kan? pak. Okay, pakai bontot. Sini ya? Pagi sini ya? Sini lah, jangan macam itu dalam. Dia bodoh. Janganlah. Tak nak berhenti. Dia kata macam kejap sangat kau bawa saya. Ikhlas tu. Tapi asal berat kan motor macam ni? kan kau rasa macam berat sikit kan? Kau seringan tu motor ni. Weh, apa bunyi tu bodoh? Bunyi apa bodoh kau? Panas tu. Ride pun nak pakai full face. Nak buat video yang pasal. Jangan lupa subscribe ya. Bye. Tolong subscribe ah. Duit minyak, duit minyak. Nampak tak ni? Weh, ni ada logo Honda. Tak ada. Tak ada. Tak tahu ada terlampau laju ke apa. Oh ada. Laju tu. Laju. Ni Honda dia slow sikit. Alamak. Jangan Honda kau. Yelah. Dia slow sikit. Dia kalau kau Ini pakai laju. CVR RR tu, dia lagi laju. Tapi kalau yang Fireblade tu, Tak ada. Big wing. Okay guys, so alah dah sampai ke anak Aram ni. Tak ada. Sampai dah member kita. Assalamualaikum. Weh, ingat CG. Weh, panas tu. Okay, kita sambung. Nanti kita sambung. Berlayar di lautan, tidak bertepian sesekali. Minyak hitam kau pakai 300V Tak aku pakai hari tu pakai Sprinter. Oh, sedap tu motor 300V. Dia awal-awal je. Lepas 3,000 sekejap lagi rasa ya. kosong. Tak. Tu Memang minyak track. Memang minyak ni rated for 3,000 km je. Lepas tu dia tukar. So aku macam malas minyak dah mahal. Aku saja try. Jalan ni. Jalan lah. Pusing dulu lah. Lemas je. Bag pun Honda. Pusing dulu getik. Tu jangan lah. Genting basah tau. Track basah. Main side mirror aku. Bearing sial. PRM. Tak payah rem tak ada bunyi tu. Ni mesin jahit baju raya. Weh, main jalan ni betul tak? Ikut orang lah. Woo! It's good to be back. Pada kau gerak tu. Okay, gerak lah. Bye-bye. Bye-bye. Pada jalan tu. Okay, jumpa lagi guys. Okay guys. Bye-bye. Ciao. Mari, payah. Siap mari. Kita ikut pakar je lah ni je. Enggak kau bawa motor ni. Payah lah sikit tu tu. Woi. Sistem sabot. Aduh, bayar traffic light lah. Buang lah traffic light ni baru. Yelah, dapat bakar angin aja. Pusing. Ride mahal. Santai rasa angin malam. Traffic light lagi.
ni tak bagi siapa tu. Belum masuk kanan. Zul. Dia lupa. Dia lepas dia dah ada. Dia lepas dia. Dia dah. Tengok lampu belakang aku sama kan dengan Y16 ni. Lebih kurang kau tengok Alamak, TM pula. Sebelah-sebelah lebih kurang kan Jen? Lebih kurang kan. Manjang. Banyak motor malam ni. Itulah jalan motor lah. Roblox. Oh, kena Roblox. Sial lah. Roblox lagi. Serius ah? Aduh. Gini. Ni Tak tak apa ah. ni dia tahan lori ni. Ya. Right. Oh, boleh TN pula. Lepas lah semua. Lepas. Tahan lori je. Sini tahan motor apa? Rasanya aku kena sini motor tu. Ni dah pukul 2 ni. Selalu dia buat borak je. Jauh. Okey je. Thanks for the ride. Ciao. Pakar kena tak? Tak. Alhamdulillah dah sampai. So guys, sampai sini dulu. Ini Cikgu Raja City for video. And ciao. Assalamualaikum.